Assalamualaikum dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Lukis bersama Pak Cik OPG. Jap Pak Cik nak zoom out ni jap. Bukan nak tunjuk dah nak penuh dah. Habis penuh. Separuh penuh dah. Kita punya Pak Cik punya ni apa? Bagi canvas Pak Cik punya ruang melukis Tengok ada macam-macam dah. Ada mata dah, ada mata muka dah, dengan rambut dengan posisi mukanya. Kita menunjuk banyak ke, kita dah belajar sikit-sikit belajar sikit-sikit kita melukis. Okey lah, cukup meripik. Okay, kita fokus pada episod kali ni. Episod kali ni ialah Pak Cik masih lagi nak buat demo. Kali demo nak lagi 3 lagi satu design 3 rambut lah. Lagi satu lagi design rambut, tapi kali ni Pak Cik nak lukis design rambut untuk budak perempuan. Kita dulu. Ini untuk laki ke ni laki. Ini rambut laki. Ini mana macam tu. Ni laki. Mungkin buat perempuan pula. Rasanya kalau ada view perempuan ni Pakcik tengok hari tu gambar-gambar bagi ada view perempuan kan. Jika macam tak ada pula cerita macam nak lukis rambut perempuan ya. Okey lah, tak apalah. Okay, macam biasa. Ini demo. Episod demo. Kalau nak ikut boleh ikut. Tapi kalau tak nak tengok aja pun tengok je lah. Tak ada masalah pun. Okey lah. Bagi siapa yang nak ikut tu. Okey. Asah pensel tajam-tajam. Kertas pasti depan muka. Atas meja. Okey. Jom kita lukis sama-sama. Okey. Jadi macam biasa. First kali. Kita tengok dulu. Kita ada 3 jenis position lah. Depan tepi 23. Okey. Kita start yang depan dulu. Ni Pakcik bagi rapat sikit biar nampak. Macam tu. Okey. Ni Pakcik dah siap-siap dah lukis dia punya pattern untuk muka ni. Daripada yang viewer tengok ni, yang mana yang tak ada lagi ni, boleh lepas video dulu, lukis dulu buat apa ni, bentuk kepala ni dulu. Lepas tu boleh sambung play balik je. Alright. Jadi kita start. Okey, kita start first kali kita buat garis rambut kita dulu. Dia sama je macam rambut budak lelaki. Kita kena buat garis rambut ni dulu. Macam tu kan. Lebih kurang. Okey. Selalu je kalau rambut budak perempuan ni dia macam mana dia ada apa-apa panggil tu yang dekat depan rambut tu, kalau bahasa Inggeris panggil bang, tak tahu bahasa Melayu panggil apa. Jadi kita mulakan dengan tu dulu. Untuk kali ni Pakcik nak buat simple je, iaitu depan ni garis ni. Lepas garis ni kita buat garis ni. Kita buang Pakcik nak buat simple lah. Macam petak-petak. Ini Pakcik ambil yang rambut style simple je lah. Okay, buat petak-petak macam tu. Tak buat tajam-tajam macam ni pun boleh. Tapi tajam tu nampak macam buta kan. Pakcik buat petak-petak macam ni. Dekat tepi ni kita buat tajam macam tu lah. Siapa ikut Pakcik tu macam ni. Pakcik banyak padam-padam sebab nak bagi korang nampak macam mana bentuk rambut dia tu. Ini antara bentuk rambut yang common jugalah dalam kartun Jepun kan, ke anime Jepun. Rambut style macam ni. Ini silap. Ini silap lah. Kita buat macam ni. Buat macam ni. Macam tu. Macam tu. Alright. Okay, nampak dah macam tu Okey. Kemudian dekat telinga ni Pakcik nak buat sideburn dia. Okay, ini pun selalu kalau tengok ni mesti adanya kan. Kalau kartun Jepun ni mesti, kalau terutama kereta perempuan mesti ada sideburn panjang. Dia macam kereta lelaki tengok ni pun ada sideburn tapi selalu sideburn lelaki pendek je. Kalau perempuan kita buat panjang macam ni. Ini simple je. Tak susah. Besar mana kan. Ada apa je. Okey. Nampak apa itu dah. Nampak macam tu.
Dah nampak macam tu. Kat sini kita dekat ekor atas lengkuk kepala ni baca buat macam ni. Buat garis. Bila sampai tengah kita buat ni situ ha. Lalu kita naik balik. Ni situ ha. Jadi macam tu. Okey, alright. Kita padam. Nampak sikit bentuk rambut tu. Tu kat sini. Okey. Sebab rambut panjang kan. Kita buat buat lepas. Kita buat macam ni. Buat line macam ni. Lepas. Buat macam tu Okey. Nampak macam tu alright. Ini sebab tak ada badan. Nampak macam terapung kepala ni. Tak ada masalah. Alright. Dapat macam ni Dah last sekali. Ni pakcik suka tambah kalau atas kepala kita buat macam ni Ni itu. Ni. Kadang-kadang kalau kata Jepun selalu boleh nampak benda-benda macam ni kan nak tambah tu. Boleh lah. Itu nampak macam tak lawa pula. Tapi tak apalah. Dia kira bonus lah. Okay. Dah nampak macam tu kan. Okay. Jadi macam biasa juga. Rambut pakcik nak buat colournya hitam. Jadi apa kita kena buat? Kita colour lah sikit. Kita pula ambil. Ni pakcik tak buat tekan kerat. Pakcik tak buat tekan kuat ni. Pakcik buat tekan sikit je. Apa sama. Ini pun sekali. Okey. Tekan colour Pakcik banyak. Diam colour dulu Pensel jangan tekan kuat-kuat. Okey. Oh, ada lagi ni. Dah siap. Tapi nampak dia apa pakcik? Dah tak nampak dah bentuk rambut dia. Inilah kita guna tone. Jadi next pakcik gelap sikit kawasan ni. Kalau nak ikut gelap sikit kawasan ni. Ni. Ni tak apa biar terang. Sini untuk gelap kita. Pakcik colour sikit gelap-gelap kat area sini. Kepala ni. Pengikut ini kita nama dia nak tambah tone ataupun shading. Kalau belajar melukis dengan cikgu tu dia akan panggil dia tone lah, tone colour. Tapi kalau selalu lukis kat kartun tu panggil shading. Tak apa-apa pun rupa sama je lah tujuan dia. Jadi kita buat shading macam ni nampak macam sepah sikit. Tak apalah. Ni kita bagi dalam sikit. Alright. Okey. Boleh lah. Dia pergi dia pergi. Okey. Ini dari depan. Rambut dari depan. Jadi sekarang kita nak buat pula dari tepi.
Dari tepi lebih kurang juga cara dia. Kita buat macam ni. Okey, macam tu juga. Tapi kali kita buat apa ni atas dulu. Sebab tepi pakcik suka buat atas dulu, senang nampak. Okey, kat sini. Bila kat tepi ni, kat sini pakcik buat macam ni. Lengkuk je tu pakcik buat macam ni. Buat macam ni. Nak bagi nampak flow rambut tu. Nampak line pakcik? Okey, tu pakcik pun padam ni. Dia simple je. Jadi tak ada apa sangat pensi-pensi lah. Okay, lepas tu macam biasa kita buat dia punya rambut depan tu. Jadi kita petak sini. Pakcik buat dia. Ingat lah. Apa pakcik ajar dulu. First kali bentuk tu penting. Kita buat je bentuk dia tu. Macam tu ha. Okay. 2. Alright. Petak-petak macam ni. Tu kat telinga. Cik buat yang tadi tu sideburn panjang tadi. Macam tu ha. Itu kes. Ini pakcik tinggikan sikit kepala dia. Sebab nampak macam rapat sangat. Macam tu. Dekat sini. Pakcik buat macam tu. Okay, lepas tu kita ada tu kan. Buat time. Macam tu ha. Buruk pula apa. Ada buruk je. Lagi buruk. Buruk juga. Boleh lah macam tu. Jadilah bentuk rambut dari tepi. Okey. Kita dah buat bentuk asas rambut ni. Pakcik nak bersih-bersihkan sikit. Macam ni. Betul-betul sikit telinga ni. Sideburn dia pergi elok. Okay. Lepas tu kita pun color. Alright. Color pelan-pelan. Jangan terlalu kuat-kuat. Pakcik pun pelan-pelan. Tak payah nak laju lah. Pakcik jangan terlalu kuat-kuat. Pastikan dapat macam ringan je color. Tu dah pakcik terkuat sikit dah tu. Tengok nampak tu. Color sikit-sikit. Tak semesti nak buat tu besar-besar. Buat sikit-sikit macam ni lah. Pun tak masalah juga. Boleh je. Buat sikit-sikit macam tu. Tengok kita isi pelan-pelan. Isi pelan-pelan lah. Isi pelan-pelan. Kita naik ke atas ni. Kita color bebel. Nak bagi hilang bagi yang putih-putih ni. Okey, Allah pokoknya. Tu sikit. Okey. Tak dapat tu, ni betul-betul sikit ni. Ni tak betul ni. Lepas tu, okay, kita dapat cara buat tone sikit. Kat sini. Tak sikit, lebih sikit. Tambah lebih sikit. Bawah ni.
Buat sikit-sikit je sebab pakcik tengok nak demo je. Agak-agak macam tu. Itu lebih kurang lah dia. Okey, tepi sikit. Tukar dari pula dari tepi. Okey, habis dari tepi pula, kita buat pula dari arah 2/3. Okey, 2/3. Kita pecah mulakan ke sini. Rendah sangat. Okey. Macam sama, buat petak-petak macam tadi. Kita buat je bentuk asas dulu. Kita tarik. Pakcik buat macam tu. Buat line macam ni. Ui, sekejap. Sekejap, padam balik. Tak betul. Sini. Dia boleh buat sini. Okey. Boleh lah. Tu kita pergi sideburn. Jangan lupa. Bentuk macam tu. Kita tengok pakcik buang line guide ni biar nampak. Buang line guide ni. Okey. Kalau kat sini kena buat pula tu buat agak-agak dekat jarak sini. Lepas tu kita buat satu lagi kat sini. Untuk yang belah yang apa? Telinga belah kanan dia lah. Kira kita. Tu. Alright. Buat macam ni. Lepas tu jangan lupa kita punya lengkuk. Tak lawa pula lengkuk ni. Okey, cantik. Kira boleh tu. Dah dapat sikit lagi. Tu, jangan lupa kita colourkan. Ya. Allah. Tekan kuat pula dah. Okey, dah. Cukup buat macam ni ya. Gelap sikit. Tu, gelap kat sini. Sikit-sikit macam tu. Dah ada 3 dah. Tu dia. 3 jenis rambut pakcik nak demo. 3 jenis rambut pula. Rambut perempuan. Dari 3 pandangan pakcik nak demo pada episod kali ni. Okey, jadi tu je lah. Okey, jadi pakcik pun nak tacap-tacap sikit. Tacap sikit. Okey lah. Jadi harap demo kali ini boleh jadi satu video yang berguna untuk inspirasi
siapa-siapa lah yang tengah nak belajar melukis ni, atau review pakcik ni lah ya. Okey, jadi rasa pakcik pun tak nak sembang panjang 20 minit dah ni. Kita berhenti kat sini dulu. Jadi macam biasa, kalau suka tengok video pakcik ni, tekan like dulu ya. Lepas tu kalau nak follow, kalau nak apa ni, nak pastikan ada tahu video pakcik tu baru, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan butang loceng tu. Okey, saya rasa pakcik tak berhenti kat sini lah. Okey lah, kita jumpa lagi. Ada macam cakap, ada benda cakap. Okey, video seterusnya rasanya pakcik nak gabungkan kita punya semua ni lah. Kita dah baca lukis mata, lukis rambut, lukis muka. Jadi next video kita nak lukis muka secara sepenuhnya dari mula sampai habis. Okey. Okey. Jadi itu je lah video kita untuk hari ini. Okey, terima kasih kerana menonton. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Okey, bye.